Tapi bila saya pakai soket ni, lampu signal akan on saja, padahal enjin tutup. Assalamualaikum. Okey, sekarang enjin mati ya. Enjin mati. Sekarang enjin tengah mati. So tapi bila saya pakai soket ni, lampu signal sebelah kanan akan sentiasa hidup, padahal enjin mati. So sekarang kita buka enjin. Buka enjin. Okey. Bonet terbuka. Okey, kita faham. So signal. Okey, macam biasa. Tapi bila kita kanan, dia jadi laju. Dan bila off enjin, kalau tak sabut soket tadi tu, dia still hidup lampu tu. Apa pasal dia short macam tu? Siapa yang ada pengalaman macam ni?